Salam Samadani. Saya merupakan anak didik dari SK Kedah Temeloh Pahang. Kod kelas saya ialah CBA 7020. Sebelum saya meneruskan bicara, izinkan saya memperkenalkan diri. Diberi nama Fatin Liana, pelajar di kelas tahun 3. Kebersihan diri harus dicakna. Balah kesihatan kita terjaga. Pentu saya tadi merupakan tema kepada buku yang ingin saya kongsikan pada hari ini. Judul buku ini ialah Sis, tolong. Melihat tajuk novelnya saja sudah cukup menebakkan. Terus saja saya tertarik untuk membelik buku ini sewaktu kali pertama. Novel grafik ini mempunyai 160 halaman muka surat bercerita. Ia merupakan karya oleh penulis Mariam Sabini dan diterbitkan oleh Ana Muslim Sendirian Berhad. Novel ini dipenuhi dengan pelbagai isi yang menarik dan bermanfaat, khususnya untuk anak-anak gadis yang meningkat remaja macam saya. Kalau tak percaya, silakan mendengar sehingga ke hujung video ini. Novel Sis Tolong ini boleh dikatakan sebagai sebuah novel pendidikan santai. Ini kerana ia memberi pendedahan berkaitan perkara fitrah yang akan dialami oleh seorang wanita dalam fasa awal kehidupan mereka. Novel ini memberi pendekatan yang sangat relevan pada remaja perempuan berkaitan dengan pengalaman pertama haid dan perubahan fizikal tubuh badan mereka. Menjanjikan watak Mirza, seorang anak gadis berusia 11 tahun, membuat pembaca yang sebaya dapat mengaitkan diri dengan situasi yang dialami oleh Mirza sepanjang percintaan di dalam novel ini. Selain itu, dalam novel ini juga terdapat watak Alung, iaitu kakak pada Mirza yang banyak memberi nasihat kepada adiknya. Penerangan diberikan jelas dan mudah difahami. Secara tidak langsung, ia dapat membantu pembaca memahami apa yang berlaku dalam tubuh mereka. Selain memberi rasa tenang dan bersedia untuk menghadapi perubahan tersebut. Selain itu, sebenarnya penulis juga mahu memberi panduan kepada orang dewasa mengenai cara yang terbaik untuk menyampaikan penerangan dan nasihat mengenai penjagaan kebersihan diri dan kesihatan wanita dan anak-anak gadis mereka. Pada pendapat saya juga, novel ini bukan berguna untuk kaum wanita saja. Bayangkan, sekiranya seorang anak gadis itu berada di bawah jagaan ayahnya, maka novel seperti ini tentu menjadi penyelamat dan amat membantu si ayah untuk memberi pengetahuan kepada anaknya mengenai perkara berkaitan dengan kedatangan haid yang pertama. Malahan, apa yang menariknya, novel ini juga memberi panduan mengenai tanggungjawab sebagai seorang muslimah. Saya juga dapat mempelajari secara saintifik berkenaan proses kedatangan haid. Ini kerana penulis turut menyentuh tentang perubahan hormon dalam badan yang menyebabkan jerawat, perubahan emosi dan fizikal badan. Penulis juga mengajak pembaca untuk menerima fasa peralihan itu dengan lebih positif dan terbuka. Penyentuh mengenai nada dan gaya penulisan yang digunakan, saya mendapati bahawa penulis memilih penggunaan bahasa yang santai. Oleh itu, lebih mudah bagi kanak-kanak seperti saya untuk memahami. Selain itu, dengan adanya ilustrasi grafik yang menarik, buatkan saya lebih bersemangat untuk menghabiskan bacaan. Alas bahasa digunakan pula mudah untuk difahami oleh murid seperti saya. Saya juga dapat belajar beberapa kosakata baru melalui sisipan glosari di akhir halaman novel ini. Saya berpendapat penulis telah berjaya menyampaikan maklumat yang penting dengan cara yang bersahaja. Secara keseluruhannya, novel ini banyak memberi impak positif kepada diri saya. Kini, saya tidak lagi dibelenggu mitos menyebabkan tentang haid. Benar kata hikmah, buku adalah jambatan ilmu. Semakin banyak kita membaca, semakin luas pandangan kita. Kerana itulah, suka untuk saya showkan novel ini sebagai bahan bacaan untuk menambah ilmu pengetahuan serta sebagai ejen perubahan titik kehidupan ke arah yang lebih baik.
Sebagai penutup, terimalah tendangan cair daripada saya. Wahailah gadis, dirimu berharga. Adab dan ilmu harus dijaga. Iman pelindung hai jiwa raga. Kelak akhirmu sampai ke syurga. Sekian, terima kasih.